Merah. Ha. Nak tanya. Ha. Kau nak air kelapa ke? Nak. Air kelapa? Nak. Kau nak air kelapa yang tu? Boleh kan? Siapa Nak. yang nak kaitkan? Ha? Siapa yang nak kaitkan? Kait yang kelapa? Hmm. Apa Merah? Demi kau aku sanggup panjat pokok kelapa ni. Jujur cakap. Aku nak jalan pun bos penat. Takkan pun nak berikan panjang. Kau cakap cantik sikit siapa yang jalan penat. Sekarang ni aku nak panjat pokok kelapa. Okey? Ha. Tapi ada syarat lah. Apa? Kau duduk situ dan diam. Okey. Kau duduk situ dan diam. Sementara ni kau jual lemang ni dulu. Tak nak lah hai. Tunggu boleh tunggu. Ha, kau tunggu jap aku pergi. Aku kena ambil tangga. Hai berani tangga guna je lah badan sendiri. Ya, ilah tinggi gila. Bagi aku jap, aku settle jap. Kau tunggu situ. Kau jangan tengok belakang. Nak air kelapa je pun. Ingat susah sangat. Aduh. Jap, mana aku punya pembantu. Oi, bro. Air kelapa, bro. Air kelapa? Bro. Air kelapa? Ah, Nak air kelapa? Kelapa. Satu? Boleh. Ini okey? Boleh. Ketuk. Cepat. Pastikan dia betul-betul, bos. Cantik. Mantap. Oh, penuh. Baru dia tahu ingat apa. Bos ni tak bijak apa. Ni, sedak ni pergi buang. Misu tu ya? Ambil sudut. Alah, kau pakai sudet boleh. Mana tu? Merah! Engkau nak air batu tak? Nak? Nak letak air batu? Oh, Pis. Dia nak letak air batu, Pis. Letak air batu. Kita aja letak air batu terus. Mana pakai tangan ni boleh ke? Okey. Okey. Betul. Tak ada batu. Air batu, pakai batu ni je. Tak ada centong. Mana cawan? Mana centong? Centong. Kau basuh kawan. Basuh cawan. Oh. Allah Akbar. Basuh. Basuh sikit tu pipe. Ni. Kita punya tempat bakar. Ya Allah, bakar ayam, bro. Kau bakar ayam, bro. Bandin, kau tak ajak aku pun bakar ayam. Tak apalah, kita makan tengah hari ni kejap lagi. Makan tengah hari. Ya Allah, bakar lemang, makan tengah hari ayam bakar. Jangan ada merah. Tak ada. Okey. Lemang autentik ni. Memang kena. The latest one air kelapa. Ini air kelapa untuk Cikgu Merah korang. Merah! Air kelapa the best in the town. Aku dah buatkan untuk kau.